Khutbah pada hari ini bertajuk Keajaiban yang mengukuhkan iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Bulan Rajab ini juga membawa kita untuk mengenang satu peristiwa agung di dalam sejarah umat Islam, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang kesannya dapat dilihat sehinggalah ke hari ini. Di dalam peristiwa ini, Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dan kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesemua peristiwa ini berlaku hanya dalam satu malam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa Isra' dan Mi'raj memberi kesan dan pengajaran yang sangat besar di dalam kehidupan umat Islam. Terdapat beberapa perkara menarik yang wajar diambil manfaat daripada peristiwa ini. Antaranya adalah, yang pertama, sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala telah menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kehilangan dua insan tersayang, iaitu isteri baginda bernama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan bapa saudara baginda iaitu Abu Talib. Kehilangan ini merupakan suatu ujian yang sangat berat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kedua-dua insan ini adalah tulang belakang yang sentiasa mendukung dakwah baginda. Selepas kehilangan dua insan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berdakwah ke kota Taif untuk meneruskan usaha baginda menyebarkan agama Islam. Namun, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan hinaan dan cercaan. Malah, penduduk Taif sendiri mengumpulkan anak-anak mereka untuk melempar batu ke arah baginda hingga menyebabkan baginda tercedera. Kedua-dua peristiwa ini memberi kesan kesedihan yang sangat mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia disebut sebagai tahun kedukaan. Bagi menghilangkan kedukaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan untuk berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ia merupakan hidayah dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala bagi merawat luka pada hati baginda. Yang kedua, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima perintah salat fardu 5 waktu secara langsung daripada Allah tanpa melalui perantaraan. Ini menunjukkan bahawa keistimewaan dan kelebihan ibadah salat berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat merupakan tiang agama dan ianya merupakan ibadah yang paling utama berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang ketiga, di sepanjang perjalanan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk melihat syurga dan neraka, serta sebahagian daripada azab siksaan terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Baginda telah diperlihatkan dengan golongan yang memakan harta anak yatim secara zalim, iaitu wajah mereka menjadi hitam legam dan mulut mereka terbakar dengan nyalaan api. Selain itu, golongan yang meninggalkan salat fardu 5 waktu diazab dengan cara dipukul kepala mereka dengan batu besar sehingga pecah. Dan itu berlaku berulang kali. Begitu juga bagi golongan yang suka mengumpat dan memfitnah. Mereka digambarkan menggaru muka dan dada dengan kuku tajam yang dibuat daripada tembaga. Sumber daripada hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Kesemua gambaran ini menjadi peringatan keras kepada umat manusia bahawa setiap dosa yang dilakukan di atas dunia ini tidak akan terlepas dan akan menerima balasannya yang setimpal di akhirat kelak. Amalan manusia akan diadili dan mereka akan menerima balasan yang setimpal berdasarkan apa-apa yang dikerjakan. Peristiwa ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar menjauhi perbuatan mungkar serta memperbanyakkan amal saleh sewaktu hidup di dunia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Sebagai rumusan, bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib ingin menegaskan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah antara mukjizat yang agung
dan bukan sebuah kisah dongeng yang diceritakan turun-temurun. Ia adalah hakikat yang benar dan ujian iman kepada setiap Muslim. Wajib bagi kita beriman dengan berlakunya peristiwa ini tanpa ada rasa syak dan ragu-ragu. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW dahulu menerima berita ini dengan penuh keyakinan. Walaupun ianya merupakan sesuatu yang di luar adat menurut akal manusia. Maka sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti meyakini bahawa peristiwa ini adalah bukti kekuasaan Allah dan kemuliaan yang dianugerahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.